Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast Cakna Suluh, Suluh Mediasi, Suluh Settle daripada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Untuk hari ini kita ada perkara yang sangat menarik yang kita nak bincang di kiri saya ni Tuan Azhar Rizal, memang kita tak asing lagi. Dan hari ini bersama dengan kita kita ada seorang figura yang tidak asing lagi dalam arena kehakiman syariah ni. Jadi boleh tak kita berkenalan dulu dengan tetamu jemputan kita pada hari ini? Boleh. Tapi saya betul sekali, saya bukanlah figura terkenal. Itu doa, tu doa. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Fadil bin Abdul Razak, Peguam Syar'i. Sekarang ni saya beramal di 5 negeri. Di wilayah Persekutuan, di Selangor, di Perak, Negeri Sembilan dan juga Johor lah. So pengalaman saya adalah sedikit dalam tempoh 5 tahun dahulu sebagai penjawat awam, sebagai pembantu syariah di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Pernah bertugas di sini dulu kan? Pernah, bermula 2016 sehingga hujung 2019 saya ambil keputusan berhenti dan buka firma. Itulah, serba sedikit lah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita jemput dua orang tetamu kita hari ini adalah untuk kita bincangkan satu topik yang sangat catchy, sangat menarik berkenaan bicara maya versus bicara sebenar. Apa maksudnya tu? Bicara maya? Kalau kita tengok sekarang ni, media sosial ni dah jadi macam satu medan yang personal dah. Kita nak tulis apa saja, suka hatilah. Betul? Tetapi benarkah media sosial ni kita boleh gunakan mengikut kehendak hati kita macam tu je? Lebih-lebih lagi kalau menulis berkenaan dengan proceeding di mahkamah. Jadi kita nak dengarlah pandangan dan juga pengalaman yang mungkin boleh kita kongsikan dengan penonton kita pada hari ini berkenaan tajuk kita, bicara maya versus bicara sebenar. Jadi kalau saya boleh tanya Tuan Azhar Rizal Okey. Apa pandangan Tuan berkenaan dengan media sosial dah jadi pentas mahkamah awam, untuk mempertahankan diri. Jadi, Tuan, selaku seorang pengamal undang-undang yang agak senior lah berbanding kita semua kan, Tuan dah mengalami satu era daripada era yang belum terdedah dengan media sosial sehinggalah sekarang. Ada perbezaan kan Tuan? Ya, betul. Okey, jadi kita nak dengar pengalaman Tuan atau pandangan Tuan berkenaan dengan topik ni. Silakan Tuan. Terima kasih Sarah Memang kalau kita tengok, kita kena akui lah berbeza antara 20 tahun yang lepas sehingga pada hari ini isu berkenaan dengan kekeluargaan di Mahkamah Syariah. Kalau dulu sebenarnya ada juga media, tapi media cetak. Lebih banyak orang bercerita tentang aduan, tentang pandangan mereka dalam akhbar-akhbar. Dulu memang ada lah. Dan sekarang ni lebih mudah orang bercerita tentang masalah rumah tangga di media sosial. Bahkan ada, kalau kita tengoklah kan dalam media-media sosial, dalam platform tertentu dia ada satu page yang khas, macam rumah tangga lah, KRT lah kan, macam-macam banyak kan, macam-macam. Jadi kalau kita tengok dekat situ, kita ambil dua perspektif yang berbeza lah. Satu yang positif, satu yang negatif. Yang positif tu kita kena akui adalah satu tempat untuk mereka berkongsi sebenarnya, berkongsi masalah, meluahkan perasaan, meluahkan kekecewaan, ataupun nak mengambil pandangan orang awam ataupun kawan-kawan dalam nak tanya apa, kadang-kadang malu nak tanya sesat jalan katanya kan. Malu nak tanya berdepan, ditanya dalam media sosial. Pun tanya media sosial, kadang diorang ni style passion, dia post lepas tu dia buat anonymous. Betul. So orang tak tahu untuk tidak dikenali. Tapi kan bila kita tengok yang sudut negatif pula, apabila dia meluahkan, biasanya meluahkan, yang negatifnya adalah yang komen-komen tu. Yang komen-komen tu dia akan selalu cakap
inilah salah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah tidak memperjuangkan hak wanita. Mahkamah Syariah buat apa selama ni? Dia akan kata ada begitu. Komen-komen begitu ada komen-komen begitu. Jadi itu dari sudut pandang negatif lah. Jadi sebenarnya netizen ni dia perlu faham lah fungsi, peranan, tanggungjawab dan sebagainya berkenaan dengan perkara-perkara yang macam tu. Tadi tak salah pun sebenarnya. Okey Tuan Fadil selaku seorang peguam syar'i dan telah beramalan agak lama jugalah. Mungkin banyak pengalaman tuan mengendalikan klien Okey. Jadi apa pandangan tuan berkenaan dengan trend menceritakan apa yang berlaku di mahkamah, apa yang mereka lalui, proceeding yang mereka telah lalui di mahkamah ni di media sosial. Boleh tuan kongsikan? Ada tak anak guam tu sendiri, anak guam tuan lah kan? Dia komen dalam FB. Ada banyak. Saya terus terang lah, kita santai Dia nak macam tuan bagi tahu tadi, bila nak zahirkan pandangan melalui media massa ni, dia tak ada masalah. Dia jadi masalah bila apa yang dizahirkan tu, satu, dia dah bertentangan dengan apa realitinya. Yang kedua, dia dah panggil netizen ni mula dengan komen-komen yang tak elok. Dia jadi geng dah tu. Dia jadi satu geng. Jadi masalah. Macam klien-klien saya selalu advise, kalau you rasa tak faham atau tak berpuas hati, rujuk pada orang yang tahu. Kita ada ramai yang peguam syar'i, ramai. Even pegawai mahkamah pun ramai. Kaunter mahkamah sentiasa terbuka. Pergi je kaunter tu, tanyakan soalan. Tapi sebab masyarakat, saya lihat dia mengambil jalan mudah. Dia rasa bila dia post dekat media massa ni boleh selesaikan masalah. Itu satu. Tak dia rasa puas kot. Satu, dia rasa puas lah sebab dia boleh menzahirkan, dia boleh meluahkan apa yang dia rasa. Dah lah orang tak kenal dia. Betul, boleh jadi so lah dia kan? rasa dia nak cerita apa, lantak dia. Tak kisah. Tapi kesan dia, bila penyampaian dia tak sampai seperti mana yang sepatutnya, dia dah timbulkan salah faham. Betul. Saya ambil contoh. Sekarang ni dah jadi satu trend, bila viral satu isu di mahkamah, orang mula buat ulasan sendiri. Dia mungkin hadir di mahkamah sebagai kita panggil apa, orang awam yang duduk di belakang, tapi dia buat ulasan atas tanggapan dan pemahaman dia sendiri. Dia akan timbulkan salah faham pada masyarakat yang lain. Ada tak kemungkinan daripada salah faham macam tu, apabila dia memanjang-manjangkan dalam tu, dalam media sosial, dia akan menjadi satu fitnah? Ada. Saya sampai satu tahap saya pernah tegur beberapa posting yang saya tengok dia bukan anonymous, dia ada nama profil. Saya pernah DM sendiri, saya kata minta turunkan posting tu sebab hakikat sebenar bukan begitu. Kat mana yang silapnya? Kadang-kadang masyarakat tak faham proses. Bila tak faham proses, penting bertanya. Nak tanya kat media massa boleh, tak ada masalah, tapi you jangan too emotional. Santai, relax, just tanya proses. Ataupun kalau tak faham dengan situasi yang melanda diri kan, just tanya kenapa dalam situasi saya ni sekian. Kenapa mahkamah tangguhkan? Mungkin dia tanya je lah kan. Simple je. Kita bukan marah you tanya. Nak tanya-tanyalah. Tapi bila you tanya, in a way you try to put blame, itu masalah. Itu yang boleh menimbulkan pelbagai reaksi negatif. Betul. Kadang-kadang komen netizen ni pun sangat, orang kata apa, menambah rencah kepada negativity. Betul tak? Menambah rencah, lepas tu boleh buat bergaduh. Yes. Dia cuma tanya prosedur. Okey, kenapa kes saya tangguh? Oh, inilah mahkamah syariah. Bla bla bla. Tidak menjawab soalan. Tak menjawab soalan. Tetapi menambah, mungkin boleh menambah bara, minyak ke dalam bara. Kan? Boleh tak kita cakap macam tu? Ya, memang itu realitinya puan. Sebab yang tukang komen, orang pun tak kenal. Betul. Dia lebih suka bila dia komen, orang pula menyaut. Oh betul lah, kata betul lah. Lepas tu bila kita peguam syar'i hadir untuk terangkan, tak mau nak dengar pula. Boleh tak kalau misal kata contoh, sekiranya dalam sesuatu penerangan ataupun sesuatu orang luahkan perasaan dan menyebabkan fitnah ataupun salah faham ataupun salah proceeding, salah pernyataan, menyebabkan salah satu pihak lagi terkesan ke peguam ataupun pihak lain boleh tak mengambil tindakan, contohnya menghina mahkamah ke, saman fitnah ke, akibat daripada kenyataan-kenyataan di media sosial tu? Saya percaya bila ada tindakan yang menjejaskan pihak yang sebelah, tindakan boleh diambil. Cuma kalau ditanya saya apa punca kuasanya, nanti kita kena tengok fakta.
Sebab punca kuasa bagi setiap tuntutan berbeza-beza. Kita pun nak kena tengok fakta atas alasan apa nak dimulakan tindakan. Tapi hakikatnya apabila kita bermain dengan media massa, jangan timbulkan salah faham. Dan dia kena bertanggungjawab kan bila tulis kan? Ya, betul. Tak boleh timbulkan salah faham. Bila you timbulkan salah faham, people akan hilang trust. Tambah-tambah pula bila salah faham tu berkaitan dengan mahkamah dan juga peguam. Kita peguam syar'i pun terkesan juga. Orang kata peguam syar'i tak buat kerja. Orang kata peguam syar'i tak tegakkan hak. Sedangkan apa yang berlaku tu boleh jadi dah itu prosesnya. Kita cuma jalankan kerja. Kita kena hormati proses tu. Betul. Macam saya sendiri sebagai peguam syar'i, saya cuma pemudah cara. Saya memang fight untuk klien. Dalam masa yang sama, saya juga pemudah cara untuk bantu mahkamah. So perkara ni masyarakat kena faham. Bila dia tak faham, dia akan salahkan kita. Itu yang jadi terang lah, penat nak mendidik. Tapi inilah tugas kita. Nak mendidik ni payah, tapi itulah tapi kerja kita berterusan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tak boleh berhenti. Jangan berhenti. Sebab manusia ni mungkin kita boleh ubah pandangan mereka dengan penyampaian maklumat yang betul, dengan peranan kita dalam dalam institusi kehakiman tu sendiri. Kalau bukan kita yang betulkan, siapa lagi nak betulkan? Betul tak? Betul. Cuma kita kena kesabaran yang tinggi lah. Memang terlalu tinggi lah kesabarannya. Sebab kenapa kalau kita bercakap tentang mahkamah syariah je, dia kes-kes tu agak emosi sensitif. Jadi kita akan discuss ataupun kita akan sembang lagi berkenaan dengan topik emosi dalam kes mahkamah syariah ni, sehingga mereka meluahkan di media sosial selepas ini. Jangan lupa, kita akan bertemu lagi selepas ini. Kita bertemu lagi dalam slot seterusnya. Slot yang kita dah berhenti tadi sekejap. Kita berehat sekejap tadi dalam podcast Cak Nasuluh. Tajuk yang kita bawa hari ini berkenaan dengan bicara maya versus bicara sebenar. Bunyi macam bicara maya tu macam mana? Tadi kita dah discuss lah bicara maya tu macam mana. Jadi soalan terakhir saya tadi yang saya masa kita sebelum kita berehat tadi, kenapa agaknya kes-kes mahkamah syariah ni dia selalu jadi kontroversi. Sensasi. Padahal isu nafkah anak, hak jagaan, pada kita pengamal undang-undang ni biasa je. Bukan kita nak memperlekehkan, tidak ya. Tapi pada kita benda tu boleh dikawal, boleh diselesaikan. Tetapi kenapa di pihak orang awam, apabila mereka berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan, perkara tersebut mudah menjadi sensasi. Mungkin Tuan. Jadi macam tadilah saya cakap tadi tu, kalau kita nak sebut, kita nak tanya pasal kenapa orang awam mudah sangat, kan, kita ni mudah sangat meluahkan sesuatu itu di media sosial yang melibatkan mahkamah lah, kerana emosi lah. Emosi itu. Tetapi di sini saya nak tekankan, tadi kita kata kenapa, sekarang nak katakan kesan dia. Saya nak cerita tentang kesannya. Jangan tak tahulah, kesan dia sebenarnya sangat serius tau. Kalau dulu saya pun pernah jadi peguam ni, saya pernah jadi peguam juga. Tapi tuan nampak muda, banyak betul pengalaman tuan Apa rahsia? Jadi saya jadi peguam dulu kan. Antara kita nakkan korek rahsia, sama ada anak guam kita ataupun pihak yang untuk kita lawan, kita cari dalam media sosial. Itu jadi senjata kita dekat mahkamah syariah. Jadi makin banyak dia expose dalam media sosial, sebenarnya dia expose kelemahan dia. I see. Saya setuju. Jadi macam contohnya lah kan, yang baru-baru ni, bukanlah yang baru-baru ni, adalah kita tengok kan dalam media sosial, dia meluahkan kenapa prosiding jadi macam ni, lepas tu dia cerita fakta diri dia sendiri kan, daripada A sampai Z kan. Saya cakap dalam hati saya, kalau saya jadi peguam satu pihak lagi, confirm dia akan kalah di mahkamah, kerana dia dah expose semua benda fakta tu yang sepatutnya dia cerita dalam mahkamah, tetapi awal-awal lagi dia dah cerita kat luar. Mungkin dia terlepas kelemahan diri sendiri, dia lepas kelemahan tu, itu yang bahaya tu. Jadi kita tak tahu
Kalau saya nak cerita tentang pengalaman yang dulu kan, contohnya berkenaan dengan hak jagaan anak kan, satu pihak lagi mohon untuk hak jagaan anak, yang seorang lagi pun lawan untuk fight jagaan anak. Tetapi sebenarnya orang yang kita nak lawan ni adalah salah satu selebriti lah. Selebriti. Tetapi selebriti ni terlalu popular sehingga dalam majalah, dalam itu, dalam ini, jadi kita nampak banyak sangat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan senang kita nak jatuhkan lawan. Dia akan jadi makan diri sebenarnya. Makan diri. Ini senjata makan tuan namanya ya. Ya, dia nak menzahirkan emosi. Tapi dalam masa yang sama makan diri dia balik. Sebab ada perkara-perkara bila you expose semua benda, terlalu expose, kita tak tahu perkara tu mungkin akan digunakan oleh pihak lawan sebagai kekuatan dalam mahkamah. Macam yang tuan kata tadi kan, nak cerita kat court. Bila cerita kat court boleh buat penilaian. Dia sebenarnya kan dalam court ni dia ada satu sesi, satu situasi yang interesting, dinamakan element of surprise. Element of surprise ni memang kita kena jangkakan ada ataupun tak ada kita semasa perbicaraan tu. Tetapi element of surprise ni kita bermain sangat menarik sekiranya kita tahu everything pasal pihak lawan. Satu lagi. So macam mana dia tahu? Sebab pihak tu sendiri yang dedahkan. Kalau misalnya kata saya lawan Tuan Fazil, kalau tu saya bangkitkan isu dan fakta yang dia tak sangka-sangka, macam mana Tuan Fazil nak lawan? Saya pun mati akal. Mati akal. Fakta tu ada pula tangkap layar, screenshot lah. Screenshot, video ke? Video. Saya sendiri pun tak tahu nak backup klien. Nak defend macam mana. Terpaksa tangguh sekejap lah. Itu kita akan minta balik. Tangguh sekejap untuk bincang dengan anak guam lah. Nak kat apa balik. Tapi itulah, after all, kesan kepada pihak-pihak tu sendiri sebenarnya. Mahkamah tak ada masalah. Mahkamah mendengar saja, menghakimi saja. Tetapi bila dia terlalu mendedahkan segala-galanya di media sosial dan benda tu dirakam, walaupun dah delete, tapi masih boleh dapat lagi, boleh dapat lagi. Ya, teknologi ni. Jadi benda tu sendiri memberi kesan yang buruk kepada pihak yang terlalu, orang kata apa? Outspoken ni. Outspoken. Dia terlalu vokal ni. Terlalu vokal. Okey, jadi tuan. Okey. Untuk soalan kepada tuan saya nak tanya. Pengalaman peguam, tuan sebagai peguam ada tak anak guam yang suka tonjolkan kehidupan tak sihat di media sosial? Kalau tanya saya, tipulah. Saya tak ada. Mesti ada. Saya, to be honest, saya start practice 2019. Sekarang dah 2025. So almost 5 years, 6 years lah. So dalam tempoh tu terlalu banyak klien yang kadang-kadang dia tak dapat nak kontrol emosi dan dia expose. Saya punya pengalaman, saya pernah kena pihak lawan gunakan satu screenshot menceritakan perihal buruk anak guam. Tambah pula tu dalam kes hak jagaan anak, melibatkan isu kelayakan. Saya jadi mati akal sikit sebab satu perkara tu tak pernah dibincangkan. Macam elemen of surprise tadi juga. Elemen of surprise. Terkejut lah. Klien pun tak pernah cerita benda ni kat kita. So how we want to defend? Jadi problem. Sukar lah bagi peguam. Sebab tu saya punya pendekatan, bila saya advise klien ataupun saya dengan klien-klien saya, saya selalu cakap, kalau apa tak faham, refer peguam. Kalau you rasa refer peguam ni susah, pergilah peguam ni, ada yang sibuk. Ada yang certain peguam mungkin kenakan charge untuk dapatkan nasihat. Kita ada kaunter mahkamah, you boleh refer kaunter mahkamah. Ataupun kita ada jabatan bantuan guaman. Betul. Refer kat sana. Dia tak ada alasan untuk tiba-tiba dia nak expose tak tentu hala. Lepas tu cakap tak tahu. Saya tak tahu pun tak boleh. Tapi saya ada saya nak tanyalah satu lah kan. Contohnya isu yang berlaku lah antara peguam, katalah pergaduhan suami isteri kan. Suami pakai peguam, isteri menggunakan juga peguam kan. Tetapi bila kat luar ataupun dia nampak rehat sekejap ke, peguam suami dengan peguam isteri ni dia berborak, dia bersembang, dia ketawa, bergurau. Lepas tu dia upload kan, ada peguam pun tak guna, bersekongkol dengan betul-betul macam mana tu. Ada pernah berlaku saya pernah baca kan? Ni macam mana tu tuan? Apa jadi dia, macam tu pula? Dia macam ni lah. Kita peguam, first priority kita protect interest klien. Tapi klien kena faham, dia bergaduh dengan lelaki dia ataupun dia bergaduh dengan bini dia, janganlah heret kami sekali nak bergaduh.
Betul. Yang bergaduh apa? Peguam pun kena side dia, mesti jadi gaduh juga. Sepatutnya. Kita memang akan side. Tak boleh, pandang pun tak boleh. Susah lah gitu. Dia tak boleh pergi. Lepas tu bila dah gaduh tu, dua-dua pergi makan dekat kantin contohnya kan. Angin lah nak guam. Macam mana tu? Susah lah kita nak cakap macam tu sebab kita peguam ni ada etika. Ada etika. Kita profesional. Prinsip tu yang klien kena faham. Case is case. Emosi is emosi. Mana bergaduh, hang bergaduh. Betul. Tak perlu libatkan kami peguam. Dalam court kita lawan. Dalam court lawan, kat luar tu yang orang fakta. kata kat dalam court kita lawan, kat luar kita kawan. Kawan bukan bermaksud kita berpakat. Betul. Pakat jauh sekali. Tapi hubungan silaturahim tetaplah kita kena jaga. Biasa. Tapi saya tak nafikan saja bila tuan dah cerita ni kan. Ada juga yang beremosi. Tambah-tambah pula saya tak sebut jantina lah. Tapi memang beremosi. Kadang-kadang saya punya approach, saya punya style simple je. Kita straightforward. Nak bincang isu apa, kita terus direct kat fokus je lah. Fokus je. Tapi ada certain dia buka terlalu besar. So bila buka terlalu besar, dia go in deep. Dah macam klien tu adik-beradik dia. Ataupun ahli keluarga dia. So profesional tu hilang. Hilang ni bukan dalam court. Dalam court nak bergaduh, nak terpekik terlolong ataupun nak menjerit ke terpulang lah. Dia jadi problem bila dah keluar. Dah keluar bergaduh, mengirit pula. Dia mengirit. Lepas tu sampai tak nak bertegur. Saya rasa benda tu something wrong lah. Kita peguam ni, kita pemudah cara, kita bantu klien, bagi klien faham educate proses. Dia orang. Yes, educate people. Bukannya kita gaduh sama kita. Tapi klien pula kena tenangkan peguam. Yes, dia jadi terbalik. Maksudnya ada peguam sama peguam pula jadi gaduh. Pengalaman saya ada benda tu. Tapi itulah tapi kita, mungkin jarang-jarang dia lah. terpencil sebab kita manusia. Tapi secara keseluruhannya peguam-peguam yang beramalan ni mereka telah pun memang menjaga etika. Mendapat posisi dalam profesional. Mereka ni profesional sebenarnya kan. Kalau kita tengok pun profesional lah. Kita, kalau saya lah sebagai anak guam pun, kita kena faham kerja mereka tu. Betul. Dan ada kebaikan juga bila kita boleh bersembang baik dengan rakan bijaksana di sebelah pihak yang sana. Boleh jadi capai persetujuan. Membuka ruang perbincangan kan. Sebab tu bila di mahkamah jangan emosi. Kita tenang, santai. Saya selalu cakap dengan klien, bang, relax jap. Bagi kita settle dulu. Relax dulu. Jangan emosi, tenang. Kita tahu apa nak cakap dekat mahkamah. Sebab kalau dia pun emosi, saya jadi semak, saya tak boleh nak deliver the case. Sebab tu kita faham emosi is emosi lah. Tapi kontrol lah, kawal lah. Try to control lah. Especially bila you kat court. Kita faham anak guam tak jumpa anak, tak dapat nafkah. Kita faham semua tu. Kita faham. Tapi kita ada proses. Kalau mengutamakan emosi memang tak ke mana. Tak ke mana. Betul tak? Bukannya selesai masalah pun. Betul lah tu. Tapi mereka pun sebenarnya manusia ni kan ada emosi. Saya setuju. Cuma kita minta mereka kawal sahaja emosi tersebut. Kita bukan minta buang emosi tu. Ya, betul. Tipu lah. Sebab kita mungkin tak berada di tempat dia. Orang kata apa, berat atau mandang berat lagi memikul kan. Yalah, kita faham. Saya memang tak pikul lah apa yang dia rasa tu. Tapi kita cerita benda realiti. Memahami. Kalau nak pikul berat kan. Nak pikul berat. Tapi kita cuba yang terbaik untuk mudah cara. So jangan emosi. Itu je. Kita cuba kawal. Okey, baik. Okey tuan. Saya nak tanyalah kalau macam dah terlalu vokal di media sosial semua cerita, boleh ke mereka gunakan balik apa yang mereka dah dedahkan di media sosial tu sebagai bukti di mahkamah? Boleh. Jawapan dia memang boleh. Macam mana tu tuan? Boleh kita kumpul maklumat-maklumat tu, kita boleh appear dalam mahkamah sebagai bukti. Boleh, tak jadi masalah. Saya nak bagi satu cerita lah. Ataupun cerita ni kita reserve lagi. Boleh, tak ada masalah. Jadi maksudnya kalau terlalu mendedahkan di media sosial bahaya juga Ya. Sebenarnya mudahlah. Kerja mahkamah pun sangat mudah. Benda ni dah dia ada, masa kata tangkap layar, rekod suara, kita mainkan dekat mahkamah, kita tanya betul tak betul apa semua kan. Pepatah Melayu cakap terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Itulah kesan emosi yang melampau tu. Kesan emosi. Jadi sebab tu kita kata bicara, orang kata apa yang berlaku dalam dewan bicara
biar habis kat situ dulu. Biar habis kat situ. Simpan kat situ. Kita tak perlu nak cerita dekat luar. Sebab ada peguam, ada hakim yang arif lagi bijaksana yang akan menilai mengikutlah lunas undang-undang dan juga hukum syarak. Setuju. Betul tak? Kalau nak ulas tak ada masalah dari segi akademik. Boleh, tak ada tapi masalah. jangan bagi salah faham. Jangan bagi salah faham. Sampai menimbulkan fitnah pula kepada hakim. Yang banyak berlakunya salah faham. Salah faham. Kepada hakim lah, terutamanya hakim ni tak faham, hakim ni berat sebelah. Itu memang realiti. Yang pasal puan kata ni kan, yang ni saya runsing. Netizen boleh dia kata hakim tak reti, hakim tak pandai. Dia macam awak duduk situ dia boleh nak cakap macam tu. Itulah. Kalau hakim tu sendiri baca agak terguris jugalah. Memang terguris. Perasaan dia. Tapi kita kena faham, hakim tu dia tak buat kerja sembrono. Dia ada tata cara, dia ada rujukan undang-undang, hukum syaraknya, undang-undangnya, apa case law-nya, macam-macam. Dia tak buat keputusan tu macam tu je. Pengalaman saya puan masa jadi pembantu dulu, bos saya dia nak buat keputusan 2-3 kali dia semayang. Tengok. 2-3 kali dia file balik. Solat hajat lagi. Solat hajat lagi. Nak buat keputusan ni dia melibatkan hidup orang. Betul itu. Jadi kita kena yakin. Kita kena yakin dengan institusi mahkamah, kita kena yakin dengan peguam yang kita lantik. Sebab peguam yang dilantik tu dia ada ilmu dia ada disiplin ilmu dia. Jadi kena yakin. Betul. Dan jangan lupa mohon kepada Allah untuk dimudahkan urusan. Kita kalau kena balik kat situ. Apa-apa pun kita kena balik kat sini. Okey, baik. Jadi untuk sesi kali ini, untuk kita akan berehat sebentar, okey, dan kita akan teruskan lagi pada slot yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Dan jangan lupa ikuti kami di media sosial kami, Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Subscribe lah. Jangan lupa. Okey, bertemu lagi selepas ini.